Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang dihormati. Hari ini kita memasuki episod ke-39 dalam cabaran motivasi 100 hari tanpa henti untuk ibu bapa, dan tajuk kita kali ini adalah antara perkara yang paling penting dalam perkembangan anak-anak. Jangan abaikan emosi anak. Anak bukan sahaja perlukan makan, pakaian dan pendidikan, mereka juga perlukan kestabilan emosi. Sebab itu, walaupun anak kecil, emosi mereka adalah real, sama seperti orang dewasa. Kadang-kadang anak marah, kadang-kadang mereka menangis, kadang-kadang mereka takut, kadang-kadang mereka keliru, kadang-kadang mereka cemburu, kadang-kadang mereka hilang keyakinan. Semua itu bukan tanda mereka nakal. Itu tanda mereka manusia kecil yang sedang belajar mengurus perasaan. Apabila ibu bapa mengabaikan emosi anak, anak jadi pendiam, anak tidak pandai meluahkan, anak pendam stres, anak rasa tidak difahami, anak makin jauh secara emosi, anak mula mencari perhatian di tempat lain. Tetapi bila ibu bapa mendengar dan mengakui emosi anak, anak rasa dihargai, anak rasa disayangi, anak rasa selamat, anak lebih rapat dengan ibu bapa, anak lebih mudah mendengar nasihat, anak lebih stabil dan matang. Kadang-kadang anak bukan perlukan jawapan. Mereka hanya perlukan telinga untuk mendengar. Kadang-kadang anak bukan perlukan penyelesaian. Mereka hanya perlukan pelukan yang menenangkan. Ibu bapa bijak bukan menidakkan emosi anak seperti, "Alah, benda kecil je tu. Jangan nangis. Dah diam, tak ada apa pun." Sebaliknya, ibu bapa bijak berkata, "Mak ayah faham awak sedih. Tak apa, menangis tu normal. Cuba ceritakan pada mak ayah. Kita selesaikan sama-sama." Bila anak belajar bahawa emosi mereka diterima di rumah, mereka akan membesar sebagai insan yang yakin, tenang dan pandai mengawal perasaan. Hari ini, pengetua ingin mengingatkan semua ibu bapa, jangan abaikan emosi anak, kerana emosi yang tidak dijaga hari ini akan menjadi luka yang dibawa hingga dewasa. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang sabar mendengar, yang memahami tanpa menghukum, dan yang sentiasa bersedia menjadi tempat anak meluahkan rasa. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AA untuk lebih banyak motivasi harian.